Mari seorang. Takutlah tu. Sudah. Aku nak makan warna hari ni. Guys, Abayi ada di Kampung Tok Randuk, Ajil, Terengganu. Abayi tengok satu misuk dekat sini lah. Lama Abayi tak pergi makan. So kat situ pula ada air batu jagung juga menikam kalbu kan. Jadi Abayi buat video kat luar ni dulu sebab kedai di belakang sana. Jauhan dalam tu. Ni jalan masuk dia. Dia jalan ni jalan besar tu Petronas Tok Randuk tu. Petronas Tok Randuk jalan nak pergi ke Bukit Besi, nak pergi ke Bukit Diman tu. Ini jalannya masuk ke sana guys. Ke sana. So Abayi buat video kat luar ni lah. Takut korang tak jumpa cari mana tempat tanya pula dekat mana. Tak nampak lagi ni Abayi. Koloh rendah Tok Randuk, Sekolah Kebangsaan Tok Randuk, Masjid Tok Randuk. Ini masjid kalau korang tak nampak lagi, eloknya korang mengucap siap-siap lah guys. Okey, kita nak terus ke sana, pergi kedai dia. Jom. Dah pun sampai guys. Belakang sekolah ni je. Inilah kedainya. Kedai Misuk Mac gitu. Meh, korang tengok benda apa hak ada sini. Jom guys. Assalamualaikum. Kedai Tokef so. Tak nampak apa sila ngak ni nak apa. Ada sini kat tu. Dia duit dua ni memang dah lari. Duit dua ni tak ada lari hak ni. Makan mi usuk sedap. Je. Ni daya, daya sama. Dah daya. Tak diet guys, tak diet guys. Allah, Rabbi duduk boleh? Duduk. Dengar. Okey, sihat tau? Sihat. Ya, alhamdulillah. Lama tengok tokek, maju bertokek Mari seorang. Takutlah tu. Sudah. Aku nak makan warna hari ni. Kenapa ada kita? Mana aing? Mana? Mi usuk kenapa ada? Mi usuk lagi. Mi kuih mi kuning, Kuih lauk ayam. Ni apa? Nasi air. Nasi air pun ada. Lauk kita ada lauk. Daging. Perut. Ayam. Meatball. Ya, dia isi daging dalam. Isi daging, meatball daging. Kaki. Oh, sedapnya. Kaki ayam guys. Ni tengok suasana kedai. Tenang dalam kampung. Nak duduk tenang lagi sini guys. Sini duduk tau. Sini duduk. Kipas pun ada ni sini guys. Okey. Kita ada dapat ni misuk, mi, kuih tiaw, Mi kuning, nasi air. Mi hung lah. Okey, nasi ayam ada kau? Ada. Nasi ayam mana ni? Oh lah. Kita makan kuih tiaw sup, lauk, meatball. Capur belaka boleh tau? Boleh. Capur belaka lah. Lauk capur. Cukup tak bubuh belaka mana ada. Okey, lepas tu nasi ayam tu sayur ni sawi. Sawi. Tu campur pula. Sayur, ayam bubuh, daging, ikat, perau. Mi jadah mi. Mi bon nak buat rasa. Bubuh nak ada. Rasa sudahlah. Kaki sisa dah. Sedap tak kaki Sedap. Okey. Ini memang strategi situ orang temurun berapa puluh tahun dah ni? Sejak sekolah Tok Randuk buka kedai ni. Rabbi lamanya. Okey, lada tak ya lada dia? Lada nak buah asing ke nak buah lalu? Bubuh sekali je. Bubuh sekali. Banyak. Okey, cukup. Okey, cantik. Okey, bayar dah Okey, bayar. Sudu dia ada atas meja. Sekejap. Ni boleh ke kipas dah Boleh. Okey. Apa? Syahdu. Kita makan nasi ayam lagi guys. Kita makan nasi ayam. Kau dah habis. Cukup. Okey. Ni malu tak ada Tengok orang. tunjuk sikit tengok ada. Lada. Satu set. RM7. Nasi ayam satu. Siap sini. Tu dia siap kita. Cantik lah. ABJ. Suasana dia nyaman guys. Suasana dia bersih. Kedai dia bersih guys. Bersih je kedai dia ni. Bersih je. Bunga pokok-pokok bunga. Pokok durian pun ada ni guys. Best sekali ada tandas guys. Ada tandas. Jangan main-main guys. Jom makan. Kita dah air batu jagung sekali. Susu. Dah dulu. Duduk situ pula. Bubuh jagung pula guys. Kuning dia. Panjang ya setengah. Susu jagung guys. Apa? Air lada guys. Kita cuba terus. Dia guys. Sini guys. Antara nasi ayam legend yang ada di Ajin ni. Sini je juga.
tiao sup. Ah. Oh. Hmm. Hmm. Berbola. Daging. Berbola jadi daging dalam guys. Besar pula ni tak suti. Cuma lempar bola lumpah. Okey guys, selesai bagi makan. Oh, kena kuih tiaw sup hari ni jadi molek nyakut guys. Siapa-siapa nak mari rasa sini, mai makan sini. Kampung Tok Randuk AJ Terengganu guys. Okey. Macam biasa, komen, follow, like and share. Bagi tahu lagi kedai mana boleh kena pergi. InsyaAllah abang akan sampai guys. Check it out.